Okay, so kita dah sampai kat homestay kampung. So korang boleh tengok, ni ada 1, 2, 3 rumah kecil. Yang ni rumah besar. Lepas tu depan dia ada macam tempat pangkin Okay, review sikit. Ni kita bagi co-host lain pula. Biasa co-host ni kan. Ni kita ada 2 homestay. Okay. Kita ada kemudahan yang ada, kita ada tempat mancing. Kita mancing. Ada dekat sana, kat belakang. Kat belah sana kan. Kita tengok dekat belah belakang ni. 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 Oh tu. Lepas tu nampak tu. bayan. Okay. Tu rumah tu nak tengok. Kolam. Kat belakang. Kita pergi kolam dulu lah. Kita pergi kolam dulu. Kita ada swimming pool kat belakang. Ini baru saja kita buat Allah. Kolam dulu. Kolam. Takut di sini. Kita mana pula dia nak tak nak tidur. Pemandangan. Berbagi bagus cantiknya. Okey, inilah dia kolam yang baru saja dibina pada tahun lepas. Aduh. Dekat sikit. Kita ada mic ni. Okey. Wow. Ada 2 dia, satu untuk kanak-kanak, satu untuk dewasa. Untuk kanak-kanak bawah 5 tahun boleh mandi kat sini. Untuk dewasa boleh mandi kat sini. Okey. Seterusnya. Semua. So, ialah yang ada 3 geng. Masuk rumah. Sebelum tu kita bagi salam. Okey. Assalamualaikum. Kat sini kita ada ruang makan untuk 4 orang. Okey. Lepas tu ada sofa. Kita tengok belakang. Belakang tu. Belakang. Kita juga ada sediakan peti ais untuk simpan orang sejuk, Okey. washing machine basuh untuk basuh baju. Bilik air. Kita bilik air pula. Tengok sikit. Wah, start. Oh, cantik. Boleh untuk Lulus. selesa lah untuk mandi. Okay, kat sana kita ada tempat, kita ada sinki, kita ada terus saji, kita ada tempat untuk masak. Ni we call island. Oh. Okay. So, Pasal lagi? kita ke bilik pertama. Okay, bilik pertama kita katil queen Wah. Katil queen sudah untuk 2 orang. Ada aircon. Dan juga ada cermin. Okay. Rak untuk letak sedah ke apa. Okey, ada aircon, ada kipas juga. Kipas. Memang kau. Okey, tu bilik kedua. Okay. Bilik kedua. Sini sama. Ada katil queen, silakan tuala, aircon, cermin. Cermin ada juga Cermin. Oh, cermin sedap. Dan kita juga almari. Dan Oh, sedia siap ada bantal dengan toto semua. Ya. Buka sikit. Dalam apa dia? Boleh. Okey. Ada bantal. Banyak betul bantalnya. Yeah. Ni betul-betul bagi bantal ni. Kita 2, 4, 6, 8. kecil. Kalau mau apa. Dan juga what is this? Macam vacuum Ya. Wah, Kita juga sediakan ni kapet kalau nak Kapet pun ada. luar ke. Sana. Suasana. Rasa. Ni apa? Jam. Ni rumah sebelah kan? Masa ni tembus sebelah. Oh, ni rumah sebelah. Okay. So ada 2 bilik Alright guys. So dekat luar kita ada pondok, 2 pondok sini yang sana untuk berada semua, okey. Okay. So Ni nama dia. Review sikit. kita pun ada ini Nama dia? Nama lokasi di Arni Homestay. Korang boleh search. Untuk apa-apa untuk booking ke apa boleh call nombor di bawah. Ini nombor dia. Okey guys, seterusnya sini tempat untuk mancing Kita ada juga sediakan mancing dekat ujung tu. Nanti kita boleh tengok. Okay. Dekat sini kita ada 3 challenge. Challenge ni tak tahu. Di sini kita ada tempat meja untuk hantar bagi. Kita juga ada buayan. Betul Mes ni saya tunjuk basikal tu kat mana. Ni buayan dia. Buat tempat barbecue Ya, kami juga sediakan tempat barbecue untuk anda masak malam ni apa. Dan ini Basikal guys. basikal lah juga. Free je? Basikal free ni. Oh, dia memang bagi free je. Motor pun free je. Motor pun mungkin kena tanya warna. Dekat situ boleh ambil gambar Kami telah sediakan satu prop kat sana. Oh,
Ni kolam tadi lah. Ini Okay. Ni apa? ini Tempat mancing ke? Ke tempat mandi ke? Orang rasa macam mandi lah. Sebab dia kata bukan. Mancing kot. Tempat mancing rasa. Cantik ke? Orang 5. Orang kata kalau balik batu tak nampak asalnya dalam. Dalam tu. Dalam. So ni pemandangan pagi lah. Memang cantik gila. Memang cantik gila. Kat tepi ni kau boleh tengok. Boleh tengok pemandangan. Kalau sekarang ni padi dia tak ni sangat. Tapi okey adalah sikit-sikit. Macam mana? Tapi okey lah. Cantik subhanallah. So kita nak naik basikal. Mana luar. Try naik ni lah kan. Oh, basikal. Kat sini boleh main basikal juga. Tapi sebelum tu kita nak try POV guna DJI. Sambil review ni. Alright, jom kita pergi keliling kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jatuh je. Berat siap. Lama tak naik basikal. Berat siap. Aduh. Lelok. Kereta hati-hati. Ya Allah. Berat siap. Berat ni. Simple pun tak boleh lakukan dia tu. Sumpah berat. Ada basikal lama. Dia tak selenggara. Okey lah. Benda pun free. Pakai je lah. Nampak tau. Oh, boleh bergoyang-goyang. Asyik je. Cap. Oh, subhanallah. Cantik. Follow. Kau depan ni, abang depan? Abang depan. Kau follow belakang abang lah. Maiman, nak ikut tak? Pusing. Sana lah. Ni dah start kan? Kejap. Kenapa? Dah. Jom pusing. Pusing naik. Naik pula. Okay. Bismillah. Ya. Yeah. Tongkat tu naik lah betul tu. Tongkat tu naik lah betul. Dah. Kau follow rapat lah. Bagai penama aku terbunuh. Tadi tak ada kereta kan? Bukan tak ada. Ada 1-2 tadi. Okey lah. Pagi lagi kan? Yes, jangan berhenti. Jalan.
Ikutlah lane kanan. Bagaimana indah. Ha, suasana. Suasana. Ha. Ye. Hai. Ya, tu masalah dia. Dia macam keras. Pisau. Oh, masa kita kiri ke? So, nanti kan dari sini. Oh, macam tu guide bawa seorang-seorang. Dia bawa main-main. Oh, ini. Satu bawa di ni. Satu bawa ngau. Ada, oh, kampung kat sini pula. Oh, tu. Bagi. Hujung nampak signboard kuning oh. Ha. Tapi bakar sikit. Undur pula. Undur ni. Kok dia lah, kok mu. Dia tak tahu dah. Itu rumah dia. Super best. Memang pengalaman paling mantap. Keluar balik. Oh. Oh, yang tu pula. Tak tahu apa dia nak lagi. Apa ni buat dia? Awas dia. Alah, Jack. Sini batu. Terus je boleh. Senang sikit. Ni kautai FEC dah pecah. Kautai FEC dah pecah. Ni pun tak tahu ada hari letak ni. Itu lah tu. Pantai. Hati-hati ya. Situ je, tidur situ. Cari situ. Pagi tu rumah kala-kala tu. Kan, orang 3 kali ni. Okey je. Ayo, makan dulu.
Leteo 3 kali. So next kita nak pergi dah. Next. Jumpa korang pada next video. Oh. Dalam masa 3 hari, ada benda lagi best kita nak buat. Okay. Siap. Okay. Sebab